Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni 30 hari bulan Ogos 2025. So pagi ni kita punya itinerary nak pergi ke Hua Hin Railway Station. Lepas tu kita nak ke Raja Bakti Park and then Maklung Railway Market. Next kita terus ke Kanchanaburi. So macam mana semalam? Semua tidur lena ke? Lena. Punya hak besar gila. Dia punya tas. Ada lagi. Tapi bateri mampus. Ada lagi. Ada lagi oh. Macam apa daya? Tak, saya memang aku ya, abang memang suka lampu-lampu kan. Dia suka lampu. Dia hidup. So apa lagi tu? Apa lagi yang dikokeh-kokeh tu? Masalah topi ni lah kawan saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke channel saya, Along Nurul Arti Channel. Jangan lupa like, share dan subscribe ya gengs. Okey, jam pagi ini menunjukkan pukul 6 pagi. Alhamdulillah, semalam kita semua tidur lena ya. Walaupun pada hari sebelumnya kita telah menempuh perjalanan yang panjang untuk sampai ke Hua Hin ni. Alright, pagi ni kita masih meneruskan 9 hari misi ke Kanchanaburi. Okey, pagi ni checkpoint kita adalah ke stesen kereta api Hua Hin. So, let's check it out apa yang ada di sana. Daripada hotel nak ke sini tadi 4 minit je. Kita sampai di Hua Hin Railway Station So inilah dia Hua Hin Railway Station View pagi sini agak cantik juga. Nice. Tenang. Mungkin pagi lagi. Kita orang lebih kurang Thailand time pukul 6.09 minit. Alhamdulillah guys, aku semalam 10 jam ride motor. Jadi hari ni aku dapat pemandangan yang indah pagi-pagi ni, ya Allah. Sampai juga aku dekat ni. Orang kata yang selalu di-viral-viralkan kan. Jadi syukur yang tak amat. Orang kata boleh pergi sejauh ni. Alhamdulillah dengan kawan-kawan. Jadi yang kawan-kawan yang belum sampai tu bolehlah cuba-cuba.
selesai sesi foto-foto kita di Hua Hin Railway Station. We were off train. So next kita akan ke Raja Bakti Park Kita akan ke Raja Bakti Park. Okay, jom let's go kita. Raja Bakti Park. Okey, cari halal food on the way kita nak pergi. Alright, jom let's go. Alhamdulillah, kita tengok dalam. Jom. Kita pergi sarapan tu. So dekat belakang Hua Hin ni actually ada kedai makan halal So selepas foto-foto, so kita breakfast dulu sebelum kita bergerak ke Raja Bakti Park. Okay guys, aku sebelum ni tak pernah sampai kan. Jadi hari ni aku sampai sini. Alhamdulillah. Syukur tamat. Kita cari dan minum. Okay guys, kedai warung. Sempat lagi bergambar. Sempat lagi bergambar. Misi mencari kedai makan Railway ni ada satu stall kecil. So halal untuk yang halal ni pagi-pagi dia buka dah. Dia ada jual nasi komok, tender chicken. So pagi-pagi dia ada macam-macam juga lah. So kalau nak datang Hua Hin pagi-pagi nak cari breakfast, kedai ni buka pagi-pagi. Haknya fried chicken. Belakang Hua Hin Railway Station saja So trip kita hari ni ke Kancana Buri. Road 323. So sambil kita foto-foto dekat sini, kita breakfast satu kali. Okay, settle semua. Depan tu. Boleh dia pun ada. Oh, dia dapat Nescafe pagi-pagi buta. Syok. Buat air panas. Air panas. Oh, Nescafe tak ada Ada tapi Ambil air panas tu. Pergi air panas. kok tadi. Baik, settle kita punya pit stop pertama pagi ni di Hua Hin Railway Station. So next kita akan ke Raja Bakti Park Kita akan ke Raja Bakti Park untuk foto-foto juga, tanda hadir. Next kita ke Maklung Railway Station. Kemudian baru ke Kanchanaburi. Kita terpaksa
kereta api yang lalu di celah-celah market tu ya. Okay, let's go. Alright, bergerak kita. Seperti mimpi perkenalan itu cuma seketika, namun di dalam hati dirimu ku terkenang jua. Alright, Raja Bakti Park. Nabi Ustaz. Jam lagi.
akhir-akhir ini ketika aku dalam kesepian terasa kejahilan itu bagiku satu kerugian. Andainya di situ ada ruang, bolehkah kiranya ku menumpang? Andai ada sisa kemaafan, maafkan diri ini yang dulu melukakan. Berilah aku kesempatan, ku buktikan arti keikhlasan. Kerana situasi yang sudah tidak terbendung lagi, tahap mengantuk sudah tahap gaban. So kami terpaksalah mendarat di Chow Doi untuk hilangkan rasa mengantuk. Jadi kami kupi-kupi dulu sini dah. Kupi-kupi dulu lah. Aduh, mata ngantuk tak boleh jalan. Oh. Ana minum apa nak? Maca? Maca dah nak. Atan awal dah berdaya kafe hati. Alright, selesai kupi-kupi kita tadi di Chow Doi. So kita nak bergerak ke Maklong Railway Market. Kita akan bergerak ke sana, bergerak ke sana untuk tengok kereta api yang lalu di celah-celah pasar. Kalau berlaju, saya selalu bertinggal. Siapa nak laju tak? Bukan laju. Yelah laju tapi kalau seorang boring kan? Kalau ada couple bersama 2 atau 3 di masa tak mahu boleh. Walk alone down empty streets. The shadows whisper all my defeats. Every laugh I share feels far away, like sunlight lost at the end of day. I try to speak, but the words won't stay. Memories haunt me, won't fade away. A heart once strong now quietly breaks. In the silence, every thought aches. Fading echoes of what we were. I reach for you, but it's all a blur. Tears fall like rain, I cannot hide. I keep you in my soul, deep inside. I hear your voice in passing cars, in broken songs, in falling stars. The world moves on, but I remain locked in this never-ending pain. I try to speak, but the words won't stay. Memories haunt me,
Maybe someday the night will end, and wounds like rivers will finally mend. But tonight I'm lost within the sound of fading echoes that pull me down. Fading echoes of what we were. I reach for you, but it's all a blur. Tears fall like rain, I cannot hide. I keep you in my soul. Streets are cold, the shadows stay. Fading echoes slowly fade away. Ni nak video jom sikit dulu tu. Baru. Dah, sudah aku. Mana? Itu ni. Jom. Mana jom? Ini tempat apa tu? Kita sampai di Maklong Railway Market Maklong Station. Sekejap lagi 11.30 akan ada train yang akan lalu di celah-celah pasar ni. So kita tunggulah dekat sini untuk melihat situasi train tu sekejap lagi. Dia akan lalu dekat sini dari sini akan menuju ke dalam pasar-pasar tu. Okay, so kita tunggu Troker Maklong Station ni yang ke dalam night market dia. Sementara kita nak tunggu kereta api ni lalu kejap lagi dalam 11.30 macam tu. Okay, jom masuk terus. Okay. So inilah sekitar market tu yang kita panggil Railway Market. Nampak tak? So nanti kejap lagi kereta api tu akan lalu dekat sini. So dia orang akan cepat-cepat kemaskan barang ni. Kita tengok macam mana kereta api tu akan lalu kat dalam ni nanti. Bayangkan macam mana canggihnya sistem dia orang ni. Dalam landasan kereta api pun dia orang boleh meniaga, dan dalam kejap lagi landasan ni akan di-clearkan untuk beri laluan kepada kereta api lalu. Tak nak balik dah. Jom. Kita tengok macam mana lagi dia akan beroperasi kereta api tu. Ya, dia akan lalu sini. So kita akan tengok macam mana dia orang mengalihkan semua yang dia orang berniaga ni kan. Kita kena tengok ni. Nah. 100 baht, 100 baht, elephant, Thailand. Ya. 350. 100 baht, 100 350. 350. Kita dalam elephant, Thailand, elephant. Long. Yes, you are foot and foot.
Mi Tony. Pot. Welcome, coffee, smoothie, high tea. We have it inside. Coffee. Okay. Elvita para párense ahí todos, ese ya lo tengo. Rápido. Es papá. Tírate una, dos, tres, otra.
perjalanan daripada Meklong Trade Market. Akhirnya kita sampai di Kanchanaburi. So di Kanchanaburi ni kita akan stay kat sini The River Kwai Resort. So okay Kak Siti, are you okay? Are you steady? Okay. Hai, akhirnya kita sampai di Kanchanaburi. Okay. That's all. Alright. Ini information tu nampak? Tak masuk motor. Masuklah. Tunggu kat sini. Check in nampak. Apa ni? Tak boleh sangkut tu. Okay guys. Ni. Okay, kita nak check in lah. Kita nak check in. Kita duduk di sini malam ni. Tan. Kolam ni kolam. Alright, kita akan tidur di sini malam ini. Sawadika, I have booking under my name. Right, kita dah sampai di Kanchanaburi. Dapat pula apa? Latte free you. Welcome drink. Oh, dapat tepi sungai punya resort. So kita satu baris 304, 305, 306. Ini kita punya bilik satu baris kita semua bawah ni. Bahagianya rasa. Okay. So Kak Siti, enjoy the room. Tak sabar nak mandi. Panas. Okay. Mana kolam? Ni? Tu depan tadi tu. Tu kolam. Besok sini. Mana dia? Okay. Ya, yang baik ya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita dah sampai. So inilah bilik kita di River Kwai Resort. Okay, kata King. Bilik selesa. Kita dapat gangguan depan receptionist, dapat mesin kopi. Keluar je swimming pool. Memang selesa lah kita. Okay. Thank you. Jalan. Alah, jangan walau tak kena-mengena. Abang dia yang jahat kedatan tu. Bapak tengoklah orang tua 3 orang ni. Ya Allah, Tuhanku selamatkan dia. Lagi pergi kedai motor tu memang kena ingat. Motor melengkuk motor dia. Mampu pergi. Dah bayar deposit dah. Dia kata apa? Sebelum tu turun lah. Kan kalau bijak. Dia dapat mata orang tu kan. Macam gedik lah yang tu pun kan. Petang kita di River Kwai Bridge Resort. So tadi kita dah check in, dah rehat sekejap, dah settle semua. So sekarang kita nak sewa motor sebab kita akan berada di sini selama 2 hari. Besok memang agenda kita penuh daripada pagi sampai petang. Tunggu semua, check it up apa kita punya aktiviti esok. Tapi yang pastinya memang cun lah kita punya itinerary. Kita akan pergi, the first one is Irawan Waterfall, air terjun 7 tingkat so esok kita tengok macam mana rupa air terjun 7 tingkat tu. Okay Kak Siti, kita interview sikit setakat selama kita 3 hari. Kita bermula daripada hari Khamis hari kita punya journey trip, the first day. So now kita masuk ke third day, hari dah ketiga. Daripada pagi tadi kita agak rush, kita bangun seawal jam 4 pagi Kak Siti? 4 pagi. So kita sini daripada hotel tadi pukul apa
Berapa? 6.30 ha. 6.30 kita dah bertolak. Kita ke Hua Hin, Raja Bakti Park. Lepas tu kita terus ke Mek Long Train Market. So kita sampai sini. Okey, sedikit kata-kata semangat untuk bakar-bakar rider yang nak datang tak? Teruskan trip ni di masa depan. Jadi orang kata apa? Kita orang ni dia penat tu penat lah belakang kira lah. Penat lagi kalau duduk rumah tak pergi mana-mana kan. Tapi kita penat macam ni, maksudnya tempat-tempat yang wajib tu tanda hadir semua kita orang dapat pergi. Alright. Puas hati yang tu. Lepas tu dah siap settle semua tu, yang mana tanda hadir semua kita orang dah tinggal tanda dekat situ. Ada bau kita orang kalau mau pergi tu. Kita orang dah sampai kat hotel. Lepas tu terus gerak ke hotel Kancana Buri. Yang best tu dekat apa tu? Rail apa tu Nurul? Mek Long Train Market. Situ best. Itu memang best. Siapa tak pergi rugi. Kita merasai sendiri macam mana tengok kereta api dalam depan mata. Kalau kereta api pun boleh pegang. Ya, betul. Itu bestnya. Kalau tidak tengok YouTube kan, orang hantar ni tak best. Kita pergi sendiri. Lepas tu hari ni kita dah datang sampai hotel. Hotel pun cantik. Tak apalah, harga sikit lebih pada biasa pun tak apa. Janji kita selesai. Ya, betul. Okey, alright. Maksudnya kita boleh datang lagi kat sini ya? Boleh. Okey, alright. Tu, Ana, kita belum dengar lagi. Sepatah dua kata dia Ana. Okey Ana? Sepatah dua kata. Okey. Maksudnya untuk kita punya next rider kalau nak datang, nak ikut trip ni, so berbaloi atau tidak, penat atau tidak, macam mana? Berbaloi je, taklah penat sangat. Tak penat sangat Ana kata. Itu je. Itu je Ana. Bukan penat sangat. Dia penat mulut dia. Sempan. Tak penat sangat. Kita layan. So, okay, ini hotel yang kita duduk. Memang kita cari kedai Muslim nak makan. Sini kalau Kancana Buri resort ni memang agak famous The River Kwai Bridge Resort. So mana geng yang nak pergi Kancana Buri, okay, boleh stay dekat sini. Dekat, maksudnya dengan tempat makan semua dekat lah. Tutut petang ni dah sampai ya. Tutut kita hari ni mutur. Kita sudah sewa mutur. Jadi kitanya mau makan sudah bah kita. Sudah petang ni jam. Berapa sudah ni? Kamu lewat toh. Aduh, apa tidak dibayar tu kamu? Ini free. Kopi free. Kopi pun nasib lah. Buku apa? Baru nak pakai sangga tinggi dah. Kena turun balik kampung. Kena turun balik dah. Si berapanya tu? Motornya berapa? Dikasihnya berapa tu? Abang jangan tunggu lama-lama, ku takut nanti anak tak cekak pinggang. Okay, let's go kita. Hari kita. Dah, rem siapa? Dilaga apun tera. Kening lah apa pagi kita ni. Jalan ni. Atas sudah belas. Di kawasan kampung kita isi minyak botol saja, botol isi minyak. So settle isi minyak, jom kita pergi ronda. Kancana Buri kita ronda. Ini petang kita ronda.
Alah. Apa je ke mana? Kereta tu. Ku coba malin manggil. Tengok bawah sikit yang kaki tu. Would you answer if I called you? Yeah, I know that it's been a while. So tomorrow, can I call you when the sun comes up? Call you when the sun comes up. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni 31/8. Kita merdeka hari ni So kita punya aktiviti pagi ni kita akan naik train daripada Kanchanaburi ke Thamresai untuk ke Dat Railway Station So pagi ni semua dah siap. Train kita akan bergerak seawal jam 6 pagi. So kita tak boleh lewat. Kalau lewat maksudnya kita akan terlepas train lah. Okay. Kita akan pergi ke stesen kereta api yang penuh viral tu, yang penuh sejarah, yang mengakibatkan banyak kematian semasa pembinaannya pada tahun 1942. So kita tengok nanti Jumpa nanti. Check it out. Untuk rawatan kalau kau dah sihat. Bukan macam abatan muamalat. Buku belakang. Oh betul juga Wan. Depan ke belakang. Ini atas untuk tambah muamalat. Waktu-waktu dia. Oh, posisi kaki sini. Posisi depan. Pendek. Okay, daripada hotel sebenarnya dekat je kita nak ke train station tu. Tapi alalang kita dah sewa motor, so kita pakai motor je lah. Tak payah. Topi tak payah pakai lah. Kita pisat je dekat lah. Helmet tak payah pakai. Okay. Kita nak bergerak ke train station sekarang Kita takut terlepas kereta api. Kereta api tak tunggu kita.
Tak siapa pakai sebab air batu. Buat hal lah boy. Kita parking motor kat sini untuk naik train sekejap lagi. Cannot. Boleh lah. Yang sini. Dead train. Dead railway. Risau berhenti. Oh dah. Ramai yang mati buat tu, kau tahu tak? Aku dah baca dia punya sejarah tu. Betul. Pada tahun 1940 masa pembinaan dia lebih kurang 100,000 orang mati untuk pembinaan. Kesian orang dapat tak makan lah buat menatang tu, jahat lah pemirsa. Off record Tak kira tengok. Tahu tak apa. Tahu lagi. Naya Pak Karim. Air tu kalau tak menyusahkan tak payah bawa. Bawa atas kena api lapak jom. Kau boleh pakai. Wah, kita lama tak ada. Toilet Buka. 2 jam. 2 jam. Takkan tak ada toilet tu dulu ceritanya. Betul. 6 sampai 8:10. Ada makanan. Dead railway tu dah. Kita naik motor pun sejam lebih. Tapi 2 jam lah. Nurul. Ada breakfast atau tu? Tak ada. Kena beli sini. Janji kita berdua sampai akhir kan terus bersama. Jadi mengapa harus berakhir dengan air mata kita? Bukan kita naik sini ke yang? Dia kata panjang. Kan. Dua seorang nak naik tu, sama kan? Ada pintu sini. Naik. Saya nak ambil video. Nenek. Jom. Kita pergi naik kereta api ke Gua Musang. Gua Musang Kelantan. Ada kemusan dead railway pagi ni. Okey, kita ke Gua Musang. Tak tahu situ, tak tahu. Sini. Oh, ni. Duduk sebelah kiri, semua belah kiri dia kata. View belah kiri, view semua belah kiri. Duduk belah kiri view semua belah kiri, view belah kiri. Akak, view belah sini tak? View belah sini. Nanti agak rugi. Ini belah kiri.
sampaikan. Begitu ingin berbagi batin, menjernahkan hasrat di jiwa. Allah Tuhan pertemukan aku sebelum hatinya beku. Biarkan video. Wahai insan yang di sana, mungkin saja ini kau dengar melewati semesta ini. Aku sampaikan, begitu ingin berbagi batin, menjelaskan hasrat di jiwa. Oh Tuhan pertemukan aku sebelum hatinya beku. I'm from Egypt. Arabia. Afrika. Okay, balik ke tu eh. Ayat itu ni. Okey, kita terus. Jaga sini. Oh, bagi dia berhenti tak? Jangan kita ni. Pergi. Terus sini ya. Lagi satu ah. Rasa lagi satu ah. Sekejap. Sini ke tak? Yang sini juga. Baca balik. Ya, betul. Tam kasih. Alright. Jom. Tengok tu. Sampai. Mari kita turun. Ada yang pagi? Ada kita lah. Jom. Mari kita.
ป้ายป้ายถ่ายป้ายกัน Selamat mendarat ya di that railway station. Kalau cukup geng lagi punya. Masa kita berjalan apa ke sana saya pergi apa jadi. So kita sampai di that railway station Jom. Mari kita ronda. Pandai dia, kena buat seru-seru. Kan? Pendek je. Ingatkan lereng putih. Oh, tak kira. Tak ada nak plan dari Nurul. Tak ada pakai baju kita tu. Semalam kan. Apalah, kita ambil gambar dulu. Apa-apa gambar dulu penting. Asal nak atas? Anjing dia suka cari atas kan? Anjing. Ngapa? Atas pun takut, anjing takut atas ni. Kata dah. Ni. Satu lagi. Ikut tu. Tak apa, kami tak takut. Ting. Ya Allah, hantar dengan pun dia. Oh, nampak kan tu. Kui patadi, kai patadi na. Itu Dani. Udah masuk dah satu lagu. Jalan orang ni. Orang nak ni. Jangan berhenti. Geng kita jalan. Pergi abang, cepat. Ni pakai tak pakai kayu dah noh, bubuh ni terus. Besi konkrit. Besi pula dah sini konkrit. Kamu ulang ni ai. Ni tempat dia. Ya, ni. Ya. Bawah tak ada ni. Ada ni kot. Boleh lepas dalam. Thank you. Ada kedai kopi dah ni. Oi, bandar. Bayangkan kereta api ni macam mana pembinaan dia. Berapa ramai yang mati tu. Memang agak thrill juga dia punya landasan ni. Tiba-tiba dia ada kereta api nak lalu. Haja tu kita. Ni ada tempat dah. Lari. Sini sikit ya. Aduh. Cepat sikit tak? Cepat. Gegah. Lagi gegah habis. Lompat kat sini Nurul. Jaga, kita buat video dulu. Okey. Lompat saja. Kamu kata kita balik jalan kaki je lah. Gila kau. Oh, dia. Kan? Sampai lepas Dah aku sampai sana lagi. Atau mungkin sewa bot. Ada sungai belakang pantai pak kita duduk tu. Kan? Dah lalu. Tak sini. Sampai. Tak kita muntah dikit sampai tu. Kayu tak. Jangan lagi tak. Malai tak video ni. Aduh. Kita ada video kita ni. Afghanistan. Correct, Ustaz. Kita dengar Malaysia dah gelap. Kita tahu orang Malaysia kalau gelap. Turunan yang akan berapa. ये मैं जानू या तू जाने इस बात को कोई क्या जाने दिल तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे
mana-mana pun. Alright. Alhamdulillah, kita telah berada di Dead Railway Station. So, kita foto-foto, selfie dulu dekat sini. Satu pengalaman yang sangat berharga sebab kita tak tahu lagi bila boleh datang. Hanya yang kental pasti sampai. Thumbs Rider di mana-mana. Okay, so ini satu momen yang paling indah sebab kita dapat berjalan di trail ni bersama couple masing-masing. Syukur Alhamdulillah. So satu momen yang kita akan ingat sampai bila-bila insyaAllah. So gengs, selepas ni kita akan move ke Irawan Waterfall Kita punya itinerary hari ni agak penuh. So sekarang kita kena cari kereta untuk balik ke kita punya resort. Dan kita akan gerak ke Irawan Waterfall dengan Skywalk Kanchanaburi dan Dam Kanchanaburi. Okay. Lalu macam apa? Bawa dulu kita ambil gambar sini. Main manja sikit. Asyik cium-cium sikit. Panatan sikit. Panatan. Bukan pandang langit tu. Udah. Okey, sini. Yang mana free sini? Nak dekat gambar abalong. Bertiga. Ambil gambar. Depa nak ambil gambar. Ni tiga. 1, 2, 3. Tunjuklah langit sikit. Sungai ke? Tunjuk langit. Tunjuklah apa-apa. Jangan. Okeylah, bolehlah. Janganlah. 1, 2. Very good. Body ni dia dari. Lain pesen tak ada. Baik ni. Tak boleh pandang ajar di tengah. Gini. Patah. Atas video ke atas satu. Di mana atas sekarang? Yang tak ganggu kau. Yang pendek Okey. Okey, Thumb Rider ada di Thumb Rider. Thumb Rider di Dead Railway Station. Kanchanaburi. Hold the phone like this. Alright. Bang, dia punya. Dah, dia record tu. Cepat. Thumb Rider di mana-mana abang ramai. Okey, 1, 2, 3. Okay. Thumb Rider ada di Mana-mana. Di mana Pak Tam? mana dia? Mana? Kita tadi naik kereta api, kita datang selama dalam 2.5 jam. Jadi kita balik ke homestay, kita balik ke resort. Kita naik ni lah. Okey, Abang Poji naik. Oh, okey. So kita dah nak naik pick up lah, kan kita panggil pick up lah kan. Jadi Ni abang nak sini. Depan. Depan duduk. sibuk buat jugalah. Ni tambang dia. Okey, guys. So jumpa dekat resort nanti. Bye. Lagi naik. Abang tu potong.
Boring kan. Satu situ jual-jual. Orang nak lagi dah dapat cukupan. Betul tak? Dapat 3 trade hari. Dah, settle. Ha? 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 Trade cukup. Tolaklah minyak 100. Ha, cepat. Baru cakap minyak goreng tu. Aku tak sampai pula kalau apa? Goreng. Minyak yang bawa lagi je. Ha? Naik kau tua ni pada yang. Dah nak pergi bangkok pun. Jangan. Katanya macam bangkok pun tak tahu. Jadi macam pasal, macam monyet. Lady boy. Jangan lady boy. Walk alone down empty streets. The shadows whisper all my defeats. Every laugh I share feels far away, like sunlight lost at the end of day. I try to speak, but the words won't stay. Memories haunt me, won't fade away. A heart once strong now quietly breaks. In the silence, every thought aches. Faded echoes of what we were. I reach for you, but it's all a blur. Tears fall like rain, I cannot hide. I keep you in my soul, deep inside. I hear your voice in passing cars. Alright, kita dah sampai balik kita punya resort So sekarang kita nak bergerak ke Erawan Waterfall. Hari ni kita trip full tapi tetap santai-santai. Bukan bantai santai. Dia buat ni. Dia buat train. Okay, kita pergi ronda sat dulu. Cari kat City punya Suar Palazzo sebelum kita bergerak ke Erawan Waterfall. Let's go. Mana dia punya location ni? Salah jalan lagi boleh. Okay. Salah lah ni. One way.